Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sembang Sihat Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan pada pagi ini. Saya Dr. Hamizah binti Hussein, merupakan moderator podcast Sembang Sihat. Bersama saya ada dua orang ahli panel yang kita jemput daripada Hospital Raja Perempuan Zainab II. Kita berkenalan dululah dengan ahli panel kita. Silakan doktor, yang hujung sekali. Okey, terima kasih Dr. Hamizah. Terima kasih jugalah kerana menjemput kami pada hari ini daripada Jabatan Kecemasan. Okey, saya Dr. Azirawati Ismail, pakar perubatan kecemasan lah, dan juga merangkap penyelaras OACC. Jadi sebelum Dr. Hamizah, sebelum saya pegang OACC di HRPZ ni, sebenarnya kira OACC ni di bawah pengetahuan kita ni semasa MO lagi. So bila kita dah jadi pakar ni, masa saya gazet datang ke HRPZ, dan saya pergi ke Tawau, dan di Tawau juga saya telah mengetuai pasukan OACC di Hospital Tawau juga. So bila pulang kembali ke HRPZ, saya pada tahun 2018 saya diamanahkan lah untuk menjadi ketua lah, kita kata penyelaras OACC di HRPZ, seterusnya di Kelantan. Ya. Terima kasih Dr. Azira. Yang di sebelah, panel kedua kita pada hari ini. Baik, terima kasih Puan Moderator. Terima kasih kerana menjemput saya pada podcast pada pagi ini. Jadi saya perkenalkan diri saya, Dr. Wan Suzani binti Wan Muhammad Noor. Berasal di Kota Baru lah. Saya sebenarnya memang teman seperjuangan Dr. Azira ni. Satu batch. Lepas tu saya sebelum ni sebenarnya di HSNZ Kuala Terengganu. Terlibat sinonim. OACC ni memang sinonim lah sebenarnya, sebab kita rasa benda ni adalah one of the interest yang kita kata kita patut perjuangkan jugalah. Dan sekarang saya bersama dengan Dr. Azira membantu penyelarasan OACC di HRPZ 2. Okay, terima kasih kepada kedua ahli panel kita yang mari kita jemput khas pada hari ini untuk sama-sama kita kupas tajuk Sembang Sihat kita. Yang kita nak bincang pada hari ini adalah OACC, One Stop Crisis Center. Gapo tu ni? Keganasan rumah tangga. Nampak tajuk kita baca tu mudah je. Tapi bila kita nak kupas, kita nak ulas, dia adalah satu benda yang sangat rumit. Okey doktor, kita ni pun nak tahu juga ni, duk sebut OACC, One Stop Crisis Center. Gapo sebenarnya OACC ni deh? Kalau boleh selit sikit sejarah dia, gana mula-mula boleh timbulnya OACC ni di Kelantan kita ni. Sila doktor. Okey, terima kasih Dr. Mijah dah. Okey. Jadi kalau kita tengok dah, kalau kita pergi jalan lah, boleh pakai bahasa Kelantan ke? Boleh. Boleh dah? Boleh. Siapa boleh. Boleh. Okey. Jadi one stop, banyak kan syarikat ke ataupun persendiri yang menggunakan one stop. Tapi banyaklah one stop handphone center, one stop food center. Jadi dekat hospital ni adalah one stop crisis center. Jadi yang membezakan dengan one stop yang lain tu adalah krisis tu sendiri ya. Jadi apa itu one stop crisis center? Iaitu perkhidmatan di hospital di mana kita memperjuangkan ataupun kita memberi perkhidmatan kepada kes-kes yang kita masukkan dalam OACC itu di dalam satu center, di mana center ni adalah Jabatan Kecemasan. Jadi jika kes-kes ini datang ke hospital, mereka ini akan dirawat di dalam bilik khas, di mana bilik khas ni dia tak boleh capur dengan pesakit lain, dan bilik dia ni berasingan daripada zon yang ada di Jabatan Kecemasan. Maksudnya dia ada satu bilik khusus. Bilik khusus untuk pesakit OACC atau mangsa ni kan. Mangsa tu. Jadi kalau kita refer kepada department ataupun agensi mana-mana yang terlibat dengan kes ni, jadi pihak perawat tu dia kena pergi ke bilik tu. Jadi maksudnya OACC ni tertumpu pada satu tempat. Itu konsep dia ni, setempat. Tapi jauh daripada pesakit yang lain. Tak capur lah kes dia tu. Dari segi sejarah sikit, macam mana mula-mula OACC ni boleh ditubuhkan? Sejarah ni kita kena pergi jauh sikit lah, boleh ke? Boleh. Okay. Jadi bermula sejarahnya adalah pada tahun 1980 ni. Lama sangat dah dia. Dekat 40 tahun dah tu. Umur
4 tahun masa tu. Dr. Suzan umur berapa masa tu? Kita sama sama umur. Dr. Hamizah? Kita baru umur 3 tahun. Jadi nak royaknya, concernnya kementerian kita daripada dulu lagi dah. Jadi saya tengok sikit lah sebab lama dah kan. Jadi kita kena tengok handphone. Boleh ke? Boleh. Okey. So pada tahun 1986 ni, first OSCC di-establish ni dekat PPUM. PPUM dulu. PPUM ni adalah Pusat Perubatan Universiti Malaya lah ya. Di mana masa tu dia respon kepada Anti-Violence Against Women campaign yang dibuat oleh Women's Organisation. Jadi situ start dia kan. Situ pemula dia. Jadi pada tahun 1993 disebabkan ada kempen ni, maka idea untuk menubuhkan OSCC di Jabatan Kecemasan ni terlintas disebabkan oleh ada sekumpulan saintis ataupun doktor kita membuat satu study yang menunjukkan mangsa keganasan rumah tangga ni tidak ditangani dengan sebaiknya. Jadi bila berlaku keganasan, contohnya suami pukul kan. Jadi mereka ni nak pergi mana? Sebab bila pergi klinik kesihatan, klinik dah tutup. Bila pergi ke klinik GP lah, General Practitioner, maksudnya klinik berbayar swasta, ada yang open 24 hours tapi tak tahu juga masa mana nak merawat. Sebab masa tu tidak ada yang establish guideline. Masa tu orang tak tahu lagi. Dia tak tahu macam lagi. mana nak handle kes ni. Gitu. Lepas tu pada tahun 1994, second OSCC Center ni telah ditubuhkan di HKL. Tetapi dia adalah pusat pertama KKM lah. Sebab pusat kedua daripada PPUM tadi. Ya. Okey. Jadi kemuncaknya lah pada tahun 1996, iaitu 2 tahun selepas pada yang HKL tubuhkan tu. Jadi Ministry of Health, iaitu pihak KKM lah, telah mengeluarkan satu arahan lah bertulis supaya OSCC ini ditubuhkan di seluruh di seluruh perkhidmatan di Jabatan Kecemasan Hospital, di mana mereka perlu menangani kes-kes OSCC. Okey. Jadi kemuncak dia adalah pada tahun 1997. Di mana 1997 di seluruh negara Jabatan Kecemasan kita telah mempunyai hampir 90% hospital kerajaan mempunyai perkhidmatan OSCC. Termasuklah hospital yang main hospital di dalam negeri tersebut dan juga hospital-hospital daerah. Jadi law ni kalau kita nak kata berapa center, lebih pada 100 dah Dr. Suzan. Betul. Lebih dah. Okey. Jadi kalau kita tengok saat ni penerangnya itu, OSCC kita boleh ambil keyword krisis. Yang membezakan OSCC dengan OSC di agensi lain, krisis. Jadi tu gapo benar krisis tu? Gapo panggil komponen ada dalam OSCC tu sebenarnya? Baik, terima kasih. Saya rasa bila dapat tajuk ni, saya rasa dia jijik. Dengan keadaan situasi semasa, bukan setempat sahaja, tapi dalam negara kita pun ni sebenarnya duk kecek pasal krisis-krisis ni. Even kalau kita dengar yang terbaru pun, kalau Dr. Miza dengar yang terbaru kes sampai penderaan, siapa ko gugur kandungnya. Jadi bila kita sebut pasal krisis-krisis ni, dia berbeza dengan hak biasa lah. Dr. Hamizah suka tengok drama kau? Minat sangat lah tu. Minat sangat. Tengok drama ni. Orang kita ni kadang-kadang kalau kita bagi contoh, bagi contoh realistik tu, demo suka tengok drama ni. Kalau pernah dengar cerita Dia Bukan Syurga, rajin tengok tak cerita drama tu? Sudah. You mari kat Facebook kan? Mari gitu. Banyak. Law ni disebabkan saya rasa mungkin kefahaman ataupun kesedaran masyarakat kita, dia mula menerbitkan cerita-cerita yang berbentuk pengajaran lagu tu. Dia memberi pengajaran melalui drama ni. Betul. Drama. Jadi bila kita kecek pasal krisis ni, mungkin kalau orang dengar sekali tu perih ke? Tapi mungkin perih hok masuk sini ni, perih rumah tangga. Contoh nombor 1. Bermaksudnya dalam OSCC, dalam kita kecek pasal OSCC ni, antara benda krisis yang kita tangani di peringkat OSCC, penderaan ataupun keganasan rumah tangga. Nanti kita ulah lagi lepas pada ni. Contohnya boleh tengok cerita tu. Rana dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga tu, cerita Dia Bukan Syurga tu salah satu contoh. Nombor 2,
yang semua juga tidak kurang hebatnya viral law ni ialah berkenaan dengan kes-kes rogol dan juga gangguan seksual. Gangguan seksual. Yang ketiganya ialah penderaan dan pengabaian kanak-kanak dan tak kurang hebatnya law ni makin memuncak law ni ialah kes sodomi. Okey, kes liwat deh. Kes liwat. Tu antara krisis so kita rasa macam memuncak law ni. Sebut je boleh kata tiap-tiap minggu, bahkan mungkin ada setiap hari dalam berita-berita kita law ni. Kan Dr. Azira deh. Jadi sebab itulah saya rasa tajuk ni memang jijak lah. Jadi bila sebut One Stop Crisis Center, pusat krisis bersepadu setempat ni, dia kait dengan benda-benda krisis lagu ni. Jadi OSCC bila kita tengok dia ada 4 komponen dia. Rogol, 4 komponen utama. liwat, penderaan kanak-kanak, pengabaian dan juga keganasan rumah tangga. Jadi hari ni tu kita nak fokus kepada keganasan rumah tangga tu sendiri. Tapi bila kita tengok keganasan rumah tangga ni, apa kita fikir mula-mula? Mesti suami, isteri. Betul. Adakah sesepit tu sebenarnya definisi keganasan rumah tangga tu, Dr. Azira? Okey. Tok lelaki teh bini, memel lah keganasan rumah tangga. Bini ada teh tok lelaki. Ada. Mungkin ada. Takut nak marilah ke depan dia. Mungkin ada, cuma kalau yang dilaporkan tu tak banyak lah. Okey. Jadi sebenarnya siapa lagi yang kita boleh kategorikan dia sebagai kes keganasan rumah tangga? Jadi kita ada akta. Saya pergi ke akta lalu lah. Boleh. Kita combine selalu maklumat tu. Baru sedap. Akta keganasan rumah tangga 1994. Di mana akta keganasan rumah tangga ni dia melindungi 4 kategori yang utama dah. Betul. Dr. Suzan Betul. Okey, yang pertama ni adalah suami atau isteri. Bekas suami atau bekas isteri, ataupun pasangan de facto. Gapo tu de facto tu? Bunyi pelik je. Jadi untuk pasangan de facto ni adalah pasangan yang berkahwin secara adat, tapi dia tidak daftarkan. Gitu. Contoh ada sesetengah kaum lah kan. Kaum ke kita panggil ke bangsa ya? Bangsa lah kan. Dia berkahwin mengikut adat dia, tapi mungkin dia belum lagi mendaftarkan. Jadi dikira sah dah tu. Okey, jadi bila berlaku keganasan rumah tangga di situ, maka mereka ni boleh dilindungi di bawah akta keganasan rumah tangga. Kenapa kita kata bekas suami ataupun bekas isteri? Sebabnya mereka ni walaupun bekas, tak kira lah 10 tahun dah bekas ke, X dah 16 tahun X ke, tetapi X dia datang menyerang X dia. Itu dikira juga di dalam akta, disebabkan oleh mungkin ada perkara-perkara yang masih lagi belum diselesaikan di peringkat mahkamah. Contohnya hak hadanah, harta sempencarian dan lain-lain. Dia ada hak masa ke doktor? Untuk XX tu? Tak ada. Seumur hidup. Ya, seumur hidup. Okey, sebab masih lagi sebenarnya ada pertalian di antara anak tu kan. Dia terikat dengan anak lah tu. Lepas tu yang seterusnya, golongan yang kedua adalah mereka yang kurang berupaya. Betul. Contohnya orang-orang OKU ya. Walaupun mereka berada di rumah penjagaan. Contohnya orang yang kurang berupaya berada di rumah jagaan, lepas tu mari ke hospital katanya jatuh contohnya. Walaupun di situ tak ada panggil pertalian darah. Dia still diconsider sebagai OSCC juga. Sebab dia pakai atas tiket OKU dia. OKU. Betul. Golongan yang ketiga adalah warga negara emas yang berusia lebih pada 65 tahun. Sebab warga negara ini warga negara emas ni warga emas. Warga negara emas pula. Warga emas ni kita kena lindungi mereka. Kalau berlaku penderaan, tak kiralah mental ke fizikal kepada golongan ini, maka kita boleh kategorikan sebagai kes OSCC. Betul. Jadi kalau kita tengok OKU dengan warga emas tu, dia tak ada pertalian pun tak apa. Betul. Okey, dan seterusnya adalah kanak-kanak yang berumur kurang 18 tahun.
Jadi semua kanak-kanak ini adalah dilindungi di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, dan ada SOR lagi untuk kanak-kanak ni, kita tak boleh lupa ke dia. Dia ada Child Act sekali. Ada akta khusus. Ada akta khusus bagi dia, iaitu Akta Kanak-kanak 2001 dan juga ada akta yang terbaru kalau berkaitan dengan seksual, itu SOR Act 2017. Betul. Iaitu Sexual Offence Against Children 2017. Dan juga ada satu golongan lagi saya lupa akta rumah tangga ni, jika pergaduhan itu berlaku dalam kelompok keluarga yang berada di satu rumah. Boleh doktor lepas tu detailkan sikit. Detail sikit. Sebab ini banyak ada kekeliruan sebenarnya kalau mari hospital tu keliru. Contohnya sepupu duduk sekali dengan pok saudara. Dia sepupu dah. Patut tu pok saudara dia juga. Dia gogeng-gogeng baloh kat rumah. Betul. Lepas tu berkatok-katok, ikutlah guna gapo katok pun. Jadi cedera. Cedera mari hospital, kita tanya-tanya, rupanya duduk serumah. Betul. Jadi kita akan masukkan mereka ni adalah kes USCC kerana mereka ni adalah berada dalam satu rumah dan mempunyai pertalian. Dia ada macam ni dok. Kita panggil berapa degree pertalian itu yang valid untuk kita kata tu adalah domestic violence. Okey. Selagi berada di rumah dan dia ada pertalian darah. Sebab kalau kita tengok orang kita ni, kalau jauh-jauh 2 pupu 3 pupu, tak duduk rumah sekali dah. Kita panggil konsep sebumbung. Mana ada bawah sebumbung tu dikira kategori keganasan rumah tangga. Okay. Cuma kalau misalnya sains-sains kan, biasa kita sekarang ni pun anak-anak kita duduk di universiti tu tak semestinya dapat asrama kan. Kalau duduk serumah dengan kawan-kawan, dia gocoh kepada tu ada kecederaan, saya nak tanya Dr. Mijah pula. Adakah ia ada kalau baloh pelajar sama pelajar ni kan, dia mari hospital, dia cedera. Jadi pelajar sama pelajar ni, dia kita kira keganasan rumah tangga ke tak? Sudah. Lagu mana ni? Kalau pakai konsep sebumbung, dikira ya. Maknanya itu adalah kes USCC. Tapi kalau dikira atas pertalian tak. Maksudnya dia kena ada dua kombinasi. Betul. Jadi dia tidak lah. Sebab dia tidak ada pertalian. Walaupun duduk di satu rumah. Cuma mungkin saya boleh tambah sikit. Selit sikit lah. Sebab akhir ada orang tanya, duduk okeylah memang contohnya masa raya masa raya hok duduk jauh ni, duduk Johor, duduk Kuala Lumpur, duduk Perak, balik sekali duduk masa raya tu. Sebab kita dulu-dululah duduk balik rumah mak ayah, duduk sekali, tidur sekali. Ya, duduk masa musim tu je. Lepas ni nak pergi pula. Masa musim tu je berlakulah salah faham. Bak apa mu tu buat kerja, aku tak buat kerja ke contoh. Jadi berlaku perbalahan adalah cakap sikit luka. Jadi orang akan tanya, untuk Dr. Izara, orang akan tanya, ni kira USCC ke tak ni? USCC ke tak? Ada pertalian. Iyalah. Ada pertalian. Tapi duduk sebumbung masa tu. Duduk sebumbung masa tu. Kata tidak jumpa mata seumur. Yang ni mungkin akan ada konflik sikit lah. Sama ada kita nak klasifikasikan dia sebagai kes keganasan rumah tangga ataupun tidak. Jadi jawapan dia ialah Tidak. Dia tak aci deh. Kalau balik sekejap-sekejap tu tak aci. Dia ni maksudnya konsep sebumbung ni maksudnya dia duduk sekali, makan sekali, tidur sekali. Maksudnya dia sudah menjadi macam satu keluarga yang betul-betul A to Z dah. Dia macam rutin dia dah. Bukan sekejap-sekejap. Boleh kata. Ni nak raya haji pula ni kan. Kena perjelas lah gitu. Iyalah. Nanti tidak orang kata semua kes USCC belakang ni. Nyanyi doktor kita. Okey. Tapi bila kita tengok OSCC, kita nampak pun tak adil lah. Suami memukul isteri. Adakah setakat tu je keganasannya? Apa macam kita punya dari segi emosi, betul, dari segi keuangan, dikira juga ke doktor gitu Betul. Kalau kita panggil,
perkataan keganasan. Nampak seolah-olah macam fizikal saja. Hak kita nampak hak tu lah. Kita nampak lah hak tu lah. Suami pukul isteri, isteri pukul suami ke dan sebagainya. Contohnya dalam, saya juga ambil contoh tu lah, okay? Sebabnya dia nampak. Tonton dari drama tu lah. Dia bukan syurga. Sebenarnya ada komponen pengabaian ataupun penderaan lain yang lebih luas yang kita kena faham. Bila sebut keganasan ni bukan sekadar fizikal saja. Betul. Penderaan emosi. Apa contoh penderaan emosi? Contohnya duduk kata kau bini, kau tok lelaki, mu bodoh, mu tak cerdik, mu kena buat go tu, mu kena buat go ni. Itu secara langsung sebenarnya secara halus dia mendera emosi isteri. Itu adalah contoh keganasan kalau kita nampak secara halus sebenarnya. Hak tu orang tak tahu. Dia nampak fizikal je keganasan ni. Ataupun dia ni kekang bini dia, tok lelaki kekang bini, mu tak boleh tubik. Mengongkong pergerakan dan aktiviti dia. Kongkong bini, mu tak boleh pergi, mu duduk di rumah je, mu duduk dalam bilik ni, mu tak boleh tubik luar. Tambah-tambah kalau misalnya duduk serumah dengan tok tua, mak bertua, okay, apa semua tu, dengan ipar bigah lain, mu duduk dalam bilik je, mu tak boleh tubik. Sedangkan secara lumrah fitrah kita manusia lah, okay, kita ambil fitrah kita manusia ni, nak tubik luar, nak tubik tanah tak apa dah orang kata dia. Salah satu orang luar ni panggil konsep healing, Dr. Miza. Tanam pokok petai-petai pun healing. Tapi bila benda tu dikongkong, dia akan mendera emosi. Betul. Atau dikongkong secara kita panggil duit. Dari segi keuangan. Keuangan ni. Tak boleh. Nak go to go ni tak boleh. Kokong belakang. Tapi ada hak awi nafkah ke isteri dia 10 ya je sehari. Hak tu realiti kita dengar. Tapi orang tak tahu, dia tak kata tu adalah satu bentuk penderaan juga sebenarnya tu. Keganasan rumah tangga juga sebenarnya dia. Dan satu perkara menarik lagi sebenarnya kalau kita kecek bab keganasan rumah tangga ni, kita kata laki bini ada ikatan sah. Ya. Tapi ada keadaan ataupun kondisi di mana berlaku penderaan secara seksual. Dia gabung. Paksa. Dia mari package. Paksa patut ganah pula. Contoh. Ganah pula. Memanglah kita kata hubungan suami isteri itu adalah hubungan yang halal. Kita kata dah. Tapi bila mana berlaku paksaan, untuk kahwin letih. Sebab tak adalah kait berlaku lah tu. Emosi, fizikal, letih tapi dipaksa dan melakukan secara ganah pula contohnya, itu juga satu bentuk keganasan rumah tangga. Tapi kadang-kadang ada juga suami menggunakan objek lain terhadap isteri. Untuk kepuasan sendiri lah. Betul. Itu keganasan seksual. Itu antara benda-benda yang sebenarnya nak kena peraluh lah. Sebab orang kita ni, dia kadang-kadang orang kita ni terlalu Juruh dan apa dia panggil tu? Kita dengan budaya ni. Kemelayuan tu dia. Adat tu tak boleh mung bining kena ikut kata tok lelaki. Saya tidak menidakkan benda tu. Tetapi kita kena tahu di mana batas-batas. Sebabnya secara fitrah kita manusia lagu tu. Dia kadang-kadang seorang isteri dia terikat dengan perkataan taat tu. Taat dan nusyus. Dia jadi dilema situ. So lagi dia terikat dengan anak. Waktu menyebabkan dia macam sebanyak sabar deh. Cuma lagi saya nak tambah. Boleh. Hak Dr. Suzan sebut tadi, cuma dari segi emosi tu sebenarnya kenapa kes tidak dilaporkan banyak sangat? Sebab dari segi emosi tu kita susah nak tengok sebenarnya. Dia tak bekas dia. Kalau fizikal dia nampak lebih ke luka ke dia. Jadi sebenarnya kita telah masyarakat kita ni dia ada komponen tekanan emosi tu. Betul. Tetapi Sangat banyak. dia telah diserap kepada benda lain. Maksudnya contohnya adalah benda tu, ketekanan berlaku di rumah tu disebabkan dia rasa teremosi. Tapi dia divert masalah emosi dia tu ke tempat lain. Betul. Gitu. Siapa bangsa soalnya? Tak nampak lah emosi dia tu. Cuma jadi dia pun nak royak apa, dia tak tahu nak royak macam mana. Yang dia tu sebenarnya tengah ada tekanan. Dia macam suka dok express dia punya emosi tu. Bila dia marah sebenarnya, bila seorang ibu kan duduk kat rumah dia marah ataupun dia buat sesuatu yang tidak sepatutnya seorang ibu buat, sebenarnya dia divert perkara itu
dan juga sebenarnya dia nak attention. Yang sebenarnya sekarang ni saya tengah mengalami satu masalah, tapi saya tak tahu apa masalah saya. Jadi kita yang kena nak luah tu payah. nak luah tu payah Masalah ada tapi nak royak dalam bentuk kata-kata nak susun tu susah dia. Dan satu lagi, kita kena ingat juga sebab kita ni di zaman sosial kan, media sosial kita banyak, Facebook, Instagram, apa TikTok, apa lagi yang kita tak tahu. Banyak Banyak sangat. Banyak sangat. Cuma para wanita ataupun para suami lah berhati-hati sebab media sosial yang kita gunakan hari ini, kalau kita membuka aib pasangan kita pun sebenarnya itu adalah termasuk dalam satu definisi keganasan rumah tangga juga. Betul. Kena beringat tu deh. Kalau lah pasangan kita faham benda ni dan dia angkat kepada mahkamah ke, sebenarnya suami ataupun isteri yang memburukkan aib pasangan masing-masing ni boleh dikenakan tindakan lah sebenarnya. Kuasa viral tu boleh membunuh sebenarnya, Dr. Miza. Sebab dia kait dengan emosi. Bukan emosi seorang. Emosi orang hok tengok anak-anak dan keluarga semua tu. Itu yang penting. Kadang-kadang benda ni kita nak bagi masyarakat kita faham. Ke depan. Sebab orang dia nampak selama ni penderaan Fizikal pukul. sahaja. Fizikal dia. Sebenarnya tu adalah juga merupakan bentuk penderaan juga ni. Kita bagi contoh lah senario nak boleh nampak ni. Contohlah seorang perempuan kita panggil 43 tahun kita ambil umur dia. Dia dipukul oleh suami secara fizikal dan juga emosi. Satu hari dia macam nak mencari solusi masalah dia ni. Apa patut dia buat doktor? Nak pergi polis dulu ke? Hospital dulu ke? Ke mana tempat yang offer perkhidmatan gini doktor? Okey, nak tanya siapa ni? Saya? Sikit-sikit sore. Cuma boleh tak tadi saya nak lengkapkan sikit definisi. Boleh. Tambah. Tambah bawah sekali sebab kalau dalam akta, kalau dalam definisi dia tu yang ke bawah yang nombor 9, nombor 10. Contohnya mangsa ataupun pemangsa ni dia mengambil sesuatu yang memabukkan ataupun sesuatu yang menyebabkan dia jadi halusinasi disebabkan oleh penderaan yang berlaku. Maksudnya dia stres, dia pun ambil dadah contohnya. Dia stres, dia minum arak. Itu juga sebenarnya adalah di bawah kategori keganasan rumah tangga juga. Itu mangsa krisis lah. Mangsa krisis. Dia sendiri dia ambil substance abuse. Apa dia taklah mangsa dikira. Dia mangsa, maksudnya disebabkan oleh perlakuan suami dia kepada dia jadi stres kan. Dia pun ambil sesuatu yang memabukkan, ambil dadah. Itu juga boleh dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Banyak lah ni sebenarnya. Suami yang terlibat dengan dadah ke apa semua dia heret sekali anak bini. Bukan seorang, bukan dua, ramai. So hak tu sebenarnya adalah bentuk keganasan rumah tangga. Betul. Jadi berbalik pada soalan tadi. Soalan tadi ni gimana ni doktor? Report polis ke? Nak pergi jumpa email ke dulu ke? Nak cari solusi ni. Jadi kalulah mangsa lah. Kalau anda mangsa, anda boleh pergi mana-mana yang anda selesa. Contohnya kalau rumah kita dekat dengan hospital, pergi hospital dulu, tak ada masalah. Pergi hospital tu dekat mana? Memang kita ada triage area lah, saringan. Kecemasan ni kat mana dia ada saringan, kaunter saringan. Pergi kat kaunter saringan ya. Dan bila kat kaunter saringan tu tak payah malu-malu lah sebab memang staff kita bekerja secara profesional. Kalau kita memang dipukul oleh suami, cakap je saya dipukul oleh suami. Kalau lebam-lebam tu janganlah cakap saya dijatuh, saya ni accident. Cakap terus saya didera oleh suami. Mudah. Sebab kalau awak kata awak accident, kita akan pergi ke zon lain. Yang sepatutnya dia jadi melambatkan proses. Kalau awak kata didera, staff kita akan hello terus pada staff kita yang jaga kes OSCC tu. Staff kita akan mari ambil awak dekat triage, awak pergi terus ke bilik OSCC. Settle. Dan tak ada orang pun tahu. Awak dengan staff saja yang tahu. Okey, yang pertama. Yang kedua, boleh pergi ke balai polis yang terdekat. Betul. Dekat balai pun sama. Tak payah buat drama. Royak terus. Cik polis, saya ni kena dera. Gitu. Mudah kerja polis. Dan ataupun yang tiga, kalau ada lah jabatan kerja, jabatan kebajikan masyarakat. Dekat waris ke, siapa-siapa yang awak kenal ke, melalui telefon ke apa. Ataupun awak nak pergi terus dekat pejabat dia, awak kenal pun tak ada masalah. Royak. Sebab ketiga-tiga ni memang akan bawa
juga ke hospital. Dua lah, PDRM dengan JKM tu. Sebab first tu di hospital dah ni. Dia akan bawa juga mari ke hospital untuk tujuan perawatan dan juga pemeriksaan. Okey. Wajib Lepas ke tu, sebenarnya ada lagi, report ni? Sekejap, so lagi Ha, dah ha, boleh. ha. So lagi ni ataupun talian kita ada Hangat ni, hangat ni. 1599. Talian ni memang daripada KPWKM sendiri, Jabatan Wanita lah, telah untuk aduan benda tu sebagai satu talian untuk aduan. Talian untuk aduan. Sebabnya betul lah hot tu saya mungkin boleh tambah sikit hot tu lah berkenaan dengan hot tu. Kalau mangsa krisis tu dia berani pergi depan. Tak boleh dah ni, aku tak boleh tahan ni. Aku maksudnya boleh pergi hospital, boleh pergi klinik, boleh pergi balai polis, boleh pergi JKM. Dia ada keberanian untuk Dia ada tampil. keberanian. Tapi ada kalanya mangsa krisis ni disebabkan dia takut mikir banyak benda. Stigma masyarakat, tok lelaki kata gini, tok tua kata gini, hok ni kata gini, hok tu kata gini. Lagu mana nak buat? Kadang-kadang mangsa krisis tu dia akan cari orang yang secara naturalnya dia akan cari orang dia boleh percaya. Betul. Jadi situ kalaulah andai kata ada di antara kita ni yang mendengar luahan suami ke isteri ke, ini bukan cerita office wife ke office husband ke dok ni dah. Ni memang hok sungguh cerita benar, kisah benar yang mari meluahkan kepada sesiapa. Saluran yang sama juga yang boleh digunakan. Kalau serah nanti orang tanya, nama ke aku pergi royak cerita telefon 15999 tu, boleh percaya ke? Nama ke habis terdedah kau gapo semua dan mari katok kutuk lelaki dia pulak ke bini dia pulak contoh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan semua, sebenarnya talian yang kita rasmikan sebagai talian hayat tu, kita panggil talian hayat lah Dr. Mizah Ya, talian hayat. Tak tahu nak gagal mana, telefon, angkat, insya-Allah. Maklumat dirahsiakan. Maklumat semua dirahsiakan. Baik anda sebagai mangsa, baik anda sebagai pelapor kepada mangsa krisis akan dirahsiakan. Tapi bukan setakat rahsia sampai cukup situ dok lah. Tindakan siasatan akan dilakukan lah, dilaksanakan. Jadi insya-Allah anda sebenarnya ada banyak cabai sebenarnya. Jadi banyak cabai untuk minta pertolongan lah. Talian kasih 15999. Betul. Kena save. Talian tu juga bukan hanya untuk mereka yang bermasalah yang menghadapinya, tapi let's say contohnya kalau dalam satu perumahan kita tu everyday kita dengar budak teriuk kat rumah tu dah, kita suspicious lah, ada benda yang suspicious berlaku di area tu, kita boleh juga buat laporan dekat situ. Kalau mensyaki pun boleh juga. Boleh. Tak confirm lagi ni. Boleh. Sebab kita setakat ni lah di HRPZ kita ada 2 kes yang kita telah buat siasatan kepada kes yang dilaporkan melalui 15999. Dan dibawa sendiri oleh pegawai daripada JKM. Tapi kalau dari segi kita yang menyalurkan maklumat melalui talian kasih, ada kesan, ada efek tak kita dari segi undang-undang ke? Takut kena serai pula ni. Kita tu pelapor. Contoh saya suspek anak jiran didera. Kalau saya telefon 15999, ada efek tak saya? Takut juga ni. Tak ada itu efek. yang kata tadi maklumat semua biodata peribadi itu dirahsiakan. Kecuali kalau Dr. Mijah pergi lapor, Dr. Mijah royak ke dia, saya tolong buat laporan ni. Tak payah royak lah, bila kau tahu senyap-senyap je. Tolong info sekali. Sebab Zamil learning kita kena jaga tepi kayu. Ya, betul. Jaga sebab apa? Untuk kemaslahatan umat kita. Yalah, setengah orang tu mungkin tak silap apa, dia takut tu lah. Betul. Dia takut dari segi mendapat tindakan daripada pihak mangsa dan pemangsa. Betul. So lagi tak say tindakan undang-undang dia kena bawa sekali jadi saksi. Yang itulah menyebabkan orang tak berapa nak guna talian tu ni. Okey. Daripada bila kita tengok ni, berbalik pada soalan tadi tu. Wajib ke report ni? Dr. Su lah pula jawabnya. Boleh. Sila. Okey, kalau untuk kes keganasan rumah tangga ni, dilema hok semua berlaku ialah cintan-cintun suami isteri ni deh. Dia jadi sekali suruh kasih mula, jadi 2 kali kasih pula. Itu yang berlaku sebenarnya banyak kes yang sebenarnya tidak
dilaporkan, tapi anda masih boleh mari ke OSCC untuk mendapatkan rawatan sini kena faham dah. OSCC One Stop Crisis Center bukan setakat rawatan fizikal, orang pergi kecemasan, pecah kepala, kau demam, kau apa tidak, tapi rawasan dari segi kaunseling, dari segi emosi pun merupakan satu kaedah rawatan sebenarnya. Kita rujuk kepada pihak yang berkenaan. Andai kata anda perlu perlindungan, juga merupakan satu bentuk rawatan. Wajib ke tak buat rapor? Kalau dalam kes keganasan rumah tangga, dia bukan menjadi satu syarat mutlak untuk report dulu barulah boleh mari hospital. Dok. Sebab setengah orang kadang-kadang dia mari hospital tu, dia macam nak rawat je, lebih pada situ. Saya tu ada lagi. Jadi itulah kita kena report. Tapi kena faham sini dah. Tujuan report tu sebenarnya adalah untuk pembuktian kemudian hari. Contoh tu, okey, kita buka file OSCC. File OSCC itu buka tak wajib ada report. Tapi dokumentasi dalam kes OSCC, bila kita klasifikasikan dalam kes OSCC itu penting, sebab kemudian hari salah kau 10 kali dah kena katak ni bukan dia. Untuk kejadian berulang, dia jadi bukti. Dia jadi bukti juga. Dia jadi bukti. Rekod ataupun dokumentasi dalam file OSCC itu sendiri sebenarnya dah boleh jadi satu bukti. Dengan syarat benda itu memang telus dan memang kena didokumentkan secara terperinci lah. So untuk pembuktian, syarat wajib report ke dok lah. Kalau nak sampai situ. Cumanya kalau dalam kes-kes kami di kesihatan di OSCC ni, kita sebenarnya kita akan bagi satu nasihat ataupun mungkin bagi-bagi feedback ataupun kita kata bantu mangsa krisis dalam waktu tu. Sebab kadang-kadang mangsa krisis ni dia tak boleh nak buat keputusan dalam satu-satu waktu tu. Jadi kita kena bagi masa dan mungkin bagi senario ataupun contoh-contoh yang jijik orang panggil, barulah dia terbuka mata untuk report. Report bukan apa. Report ni bukan setakat untuk pembuktian later on, tetapi sebenarnya untuk satu lagi, kalau kita bahasa kita kena mengajar ataupun educate, bukan setakat pemangsa tapi juga orang lain. Hak tu so. Itulah saya boleh kata sini lah pasal report tu dah. Kalau dia melibatkan nyawa, kita akan report. Yes. Kita akan advise untuk report. Maksudnya kecederaan tu sampai kata menggugat nyawa. Menggugat limbs kau gapo kau maksudnya kita tengok efek pada tu. Kalau kita rasa efek dia besar, implikasi dia besar, memang kita akan advise untuk buat report. Jadi maksudnya kalau mangsa tu kecederaan dia sampai orang panggil mengancam nyawa, tapi dia masih juga tak nak buat report, jadi doktor ada kuasa untuk kita report. Kita report. Sebab dia dah menyebabkan nyawa kan. Cuma kalau kes domestic violence kita cakap ni, dia lebih pada umur 18 tahun. Jadi sebab tu kita bagi consent tu pada diri dia sendirilah. Contoh tadi 43 tahun kan. Kalau yang kurang 16 tahun tu kita tengok lain pula. Dari segi lain pula. Macam tu. Lain-lain mana tu doktor? Jadi kalau yang kurang daripada umur 16-18 tahun tu kira kanak-kanak kan. So bila kanak-kanak ni, penderaan tu kita akan bahagi dua pula. Sama ada penderaan tu adalah penderaan seksual ataupun penderaan fizikal. Gitu. Kalau penderaan seksual, dia kurang 18 tahun, dia adalah kanak-kanak, dan kanak-kanak ni dia wajib apa-apa benda yang melibatkan seksual kepada kanak-kanak tu kita wajib report, sebab dia di bawah Act 2017. Dia terikat pada akta. Terikat kepada akta pula. Itu tanggungjawab orang yang mula-mula dengar cerita pasal sebarang gangguan seksual kepada kanak-kanak, wajib report. Wajib report. Okey. Cuma ada satu kisah lah. Boleh. Teruskan. Ada satu kisah ni, dia report. Tetapi pada masa yang sama, masa kena ni kita emosi dah. Nak cerah doktor, saya nak cerah, saya nak report, tak kira lah nak cerah. Tapi tak sampai 5 minit tok lelaki telefon, tak jadi dah nak report.
Ataupun dah report, tarik report pula. Tarik report pula. Jadi kalau kes gitu, untuk proses penarikan report tu, sebenarnya untuk pihak kami sebagai perawat ni, kita tak cara ke penarikan report tu. Kita akan buat ikut prosedur di mana merujuk kepada report yang pertama tadi. Kalau anda buat report dan anda tarik report, kira tarik report tu, kita tak cara lah. Yang itu bahagian TPR pula. Dalam arti kata lain, tugas siasatan dan pembuktian ataupun pertuduhan itu bukan tanggungjawab pihak hospital. KKM lah. Okey. Cuma ada satu lagi kot. Saya boleh tambah sikit lagi. Kenapa kita kata domestic violence ni sentiasa mari kes. Kadang-kadang kes tu berulang kan. Kes Boleh poso pun ada. Orang yang sama. Orang yang sama. Dia sebab ada satu kita panggil komponen battered woman syndrome lah. Battered woman syndrome ni dia ada cycle dia dah. Dia main dengan emosi ya. Lepas tu semudahnya gini lah. Mula-mula tu kita suami isteri ni baik dah, macam proses honeymoon dah. Lepas tu adalah satu perkara yang mencetuskan sehingga jadi violence. Bila terjadi violence, si wanita mangsa ni dia akan rasa mari perasaan marah apa semua tu, dia pun mari rawatan di hospital. Lepas tu dia akan buat report apa semua tu. Jadi bila si suami tahu, maksudnya kita telah memberontak ataupun kita dah buat action, jadi dia pun pujuk balik. Pujuk balik tu je. Bukan ni je. Wi bunga, wi cicing, gi honeymoon. Sejuk dah lah. Lepas tu baik semula. Tu yang tarik report tu. Lepas mari pula. Lepas tu jadi pula perbalahan. Bila ada satu isu tu kan, ada satu isu balok pula. Patai pula. Mangsa ambil tindakan. Patut lelaki pujuk pula. Baik pula. Boleh anak pula. Ulang cycle yang sama. Cycle yang sama. Tu kita panggil battered woman syndrome. Di mana si wanita tadi tu dia tidak ada ruang yang untuk dia boleh tubik. Dia jadi confused kat mana ruang yang dia boleh keluar. Sebab bila dia nak keluar masa tempoh honeymoon tu, dia dah sayang dah. Yalah. Masa tu terikat dah. Dilema dah. Sejuk molek dah. Lepas tu nak keluar masa dia duduk tengah gogek-gogek tu, tok lelaki dia pujuk pula. Jadi sebab itulah cycle itu sentiasa ada. Itu saya kata yang drama yang dia bukan syurga tu, dia tunjuk pasal vicious cycle ni. So kalau orang tak faham tu, dia boleh tengok drama tu. Bukan promote drama. Mudah nak faham. Bila kita tengok Suzai pengaruh drama. Tak ada gapo-gapo. Tak ada kaitan. Cuma saya sikit saya nak daripada rentetan, daripada vicious cycle tu, kita kena fikir gini. Sebab benda tu bukan berlaku pada efek dia ataupun impact dia bukan berlaku pada masa itu sahaja, kepada pasangan itu sahaja. Efek dia kepada generasi anak cucu cicit dia. Anak-anak duk tengok seumur. Anak-anak duk tengok seumur. Metabalah Lepas tu baloh tu pula bukan kaleng-kaleng. Ya, kadang-kadang budak dia tengok, dia kata tu adalah contoh. Contoh baik dia kata. Sebab dia nampak depan mata dia. Jadi kadang-kadang timbul rasa macam esok-esok sebab mak ayah dia duduk buat gini ni, esok-esok pasangan aku pun bolehlah buat lagu tu. Mula dengan rasa nak try dulu. Ni patut juga dia balik. Dia tiru sebab dia nampak benda tu hari-hari depan dia. Betul. So impact dia tu besar untuk jangka masa panjang dan sangat besar. Dia kita kena faham. Kita rasa macam mungkin suami atau isteri atau ibu ayah tu rasa macam benda ni biasalah, baloh tu lelaki bining. Adat dia lah, dia tak kena mani sama dia. Gapa orang panggil sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri, tapi tidak begitulah kalau siapa. Betul. Terlebih butir mata kat dak. Jadi masyarakat kena faham gitu. Kena faham situ. Kalau dari bila doktor sebut OSCC, doktor sebut juga tadi pasangan dia Jabatan Kecemasan. Tapi bila sebut gitu, fasiliti lain ada ke dok?
Bila kita sebut Jabatan Kecemasan ni, kita bunyi hospital berkali. Okey. Lain-lain ada lagi ke? Betul. Ada lain. Okey. Jadi kita Kolaborasi. selain daripada Jabatan Kecemasan ni, okey. Jadi kalau kes siasatan dengan kes liwat kan. So jabatannya adalah kita rujukkan kes tu kepada sejeri lah bahagian pembedahan di mana mereka akan buat pemeriksaan terhadap tubuh lah. Sebab bila kita kata liwat ni, definisi dia tu memang kemasukan tubuh kemasukan penis ke dalam tubuh. Jadi dia akan check lah. Selain daripada tu banyak juga ada lagi definisi yang lain untuk liwat. Dan yang kedua melibatkan ONG, sakit puan. Bila ada kita kata seksual rogol, maka ada kemasukan penis ataupun apa-apa bahadah ke dalam vagina. Maka itu kita kata kita panggil doktor bahagian ONG lah. Okey. Yang ketiga adalah doktor yang kanak-kanak, scan team. Scan team ni adalah suspected child abuse and neglect. Jadi semua kes kanak-kanak yang kurang 18 tahun, mana-mana kes yang datang dengan kes OSCC ni, kita akan buat rujukan kepada scan team lah. Betul. Okey, jadi ada tak sebab kita kata tadi one stop crisis center kan, di mana dekat situ semua departmen dan juga agensi berada di situ. Jadi agensi lain antaranya yang PDRM tadilah kita report polis kan. Yang kedua kita akan buat rujukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Jabatan JKSP. Kerja Sosial Perubatan. Hospital. Di mana JKSP ni adalah license officer kepada pihak JKM. Okey. Dan lain-lain NGO yang kita libatkan. Contohnya pada hari ini kita libatkan Jabatan Hal Ehwal Islam dan juga pihak pihak kerajaan negeri jugalah sebab kerajaan negeri kita pun agak cakna untuk membanteras kes-kes yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni. Dan tak lupa juga rujukan kepada bahagian psikiatri, kesihatan mental untuk sokongan emosi, kaunselor juga memainkan peranan juga. Sebab kita kata kita cover belakang. Itu lagi segi kolaborasi tu memang mantap. Hospital ni. Hospital. Kalau kita tengok konteks negeri Kelantan kita ni, kita ada hospital Pasir Mas, hospital Tengku Anis, ataupun klinik kesihatan hak mana hak tu lah panggil-panggil masyarakat kita mudah nak akses kepada fasiliti kesihatan. Ada ke perkhidmatan OSCC situ? Macam yang Dr. Azira sebut tadi, perkhidmatan OSCC ni learning ni boleh kata ke semua jabatan kecemasan di hospital di Malaysia ada perkhidmatan tersebut. Begitu juga di hospital daerah. Cuma apa yang membezakan sikit dari segi perkhidmatan OSCC di hospital daerah ataupun di klinik, mungkin tak ada pakar yang lebih pakar untuk mengendalikan kes-kes begitu. Jadi next step ialah rujukan kepada hospital berpakar macam Dr. Azira HRPZ ni, penyelaras, rujukan kepada HRPZ. Jadi kalau keganasan rumah tangga ni, klinik kesihatan pun ada offer perkhidmatan tu. Swasta dikira juga ke? Ada ke? Swasta dia dikira, tetapi biasanya mereka akan rujuk kepada hospital lah ataupun klinik. Kalau klinik kesihatan ni sebab mereka ni sebenarnya tidak ada ruang khusus untuk pemeriksaan kes OSCC. Jadi mereka ni kita untuk kes yang domestic violence, keganasan rumah tangga yang biasa-biasa, mereka boleh manage lah dekat sana. Tapi kalau misalnya kes keganasan rumah tangga yang melibatkan kes berat sikit tu, dia kena hantar ke hospital lah. Kecederaan yang lebih serius lah. Okay. Cuma kita kat Kelantan ni kita ada zoning, Dr. Hamizah. Zoning macam mana tu, Doktor? Kluster lah. Kalau di HRPZ ni kita menerima rujukan daripada Hospital Pasir Mas, Tengku Anis, Tumpat. Lepas tu Bacok dan juga Bacok lah. Area Pasir Putih lah. Tengku Anis. Jadi tetapi kita ada juga kawan kita iaitu di Hospital Pakar USM. Di mana mereka ni adalah hospital tenaga pengajar, badan berkanun yang juga menyediakan perkhidmatan OSCC. Tapi kira area yang sekitar lah, iaitu di area mungkin Bacok, Kubang Kerian tu bolehlah pergi ke HUSM lah. Lepas tu kita di Hospital Gua Musang dan juga Hospital
Macang. Rujukan adalah ke hospital Sultan Ismail Petra. Okey. Cuma Gua Musang tu dia boleh manage 4 kes yang kita sebut asal tadi. Tapi di hospital Macang hanya domestic violence sahaja. Sama juga di Jeli, hospital rujukan adalah ke Tanah Merah. Jadi 3 hospital besar kita ni iaitu HRPZ, Hospital Sultan Ismail Petra dan juga Hospital Tanah Merah boleh kes yang 4 tadi tu, liwat, keganasan rumah tangga, rogo dan juga penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Okey. Lepas tu hospital kecil-kecil tu dia hanya boleh manage domestic violence sahaja. Itu yang perlu dirujuk. Gitulah. Jadi bila kita tengok keganasan rumah tangga ni sebenarnya banyak saluran yang kita boleh dapatkan betul. bantuan. Talian kasih macam kita sebut tadi 15999. Kita ada PDRM, kita ada JKM, betul. kita ada hospital, kita ada klinik kesihatan. Sebenarnya banyak saluran betul. untuk mangsa mendapatkan bantuan dalam isu keganasan rumah tangga. Ya. Cuma satu lagi saya nak tarik perhatian panel kita ni. Bila keganasan rumah tangga berlaku, akan berlaku panggil apa? Separation antara suami dengan isteri. Suami kata, "Mu hidup lain lah ni rumah aku." Jadi ke mana hala tuju mangsa ni selepas dia dapat rawatan, penempatan dia tak ada tempat dah ni. Mak ayah mati, waris tak ada. Orangnya asalnya jauh, bukan Kelantan ni. Ada dari segi penempatan dia. Okey, so kalau segi penempatan, itulah pentingnya kita interagensi. Jadi itulah pentingnya Jabatan Kerja Sosial di setiap hospital. Sebab Jabatan Kerja Sosial ni dia akan adalah license officer kepada pihak JKM tadi. Jadi untuk kes-kes yang macam ni, kalau dia tak berani nak balik kat rumah dia, sebabnya operator tu adalah husband dia. Jadi di sini kalau kes tu adalah kes yang tidak perlu kemasukan ke ward, so biasanya kita akan berada di Jabatan Kecemasan dahululah, sementara kita mendapat perintah daripada JKM untuk penempatan. Jadi pihak JKM ni dia akan datang dari segi sosial lah, dia akan access dari sosial, tanya soalan semua-semua. Biasanya pihak JKM ni dia akan meneliti dahulu siapa sebenarnya mereka yang paling dekat dengan mangsa ni. Dia ada dua ya. JKM ni dia ada dua, iaitu dia akan pastikan satu tempat perlindungan mana yang sesuai. Tempat perlindungan tu adalah rumah-rumah waris, warah yang macam tu. Kita panggil tempat berlindung. Okay. Tapi satu lagi adalah tempat selamat. Jika tidak ada tempat berlindung yang sesuai, maka JKM tu dia akan revert terus pergi ke tempat selamat. Jadi tempat selamat ni adalah tempat yang digazetkan oleh kementerian lah, diwartakan. Jadi biasanya dia tidak bagi tahu kita lah kat mana tempat tu. Lokasi memang dirahsiakan untuk keselamatan mangsa. Jadi kalaulah misalnya di Kelantan ni tempat tu terhad, mungkin mereka akan pergi ke mana-mana negeri yang ada available pada masa itu. Maksudnya insya-Allah perlindungan itu kita kata JKM akan cubalah. Dan sebab tu kita ada UKWA juga. Kalau UKWA ni pun dia ada tempat perlindungan juga. UKWA ni dia NGO ke apa Doktor? Dia di bawah kerajaan negeri lah. Dia pun menolong mangsa-mangsa yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni. Dia offer dari segi apa? Dia punya, dari segi perlindungan tempat macam ni lah. Dan UKWA juga dia ada link juga dengan pihak JKM. Maknanya dia ada juga tempat selamat dia. Ya, tempat selamat dia. Kita ada tempat, kita ada kes baru-baru ni 2 hari baru-baru ni ada 2 kes yang memang pihak JKM berhubungan dengan UKWA sebab di Jabatan di JKM ni dah penuh dah rumah tu. Jadi mangsa tu ditempatkan di tempat perlindungan UKWA. Di bawah UKWA. Kita ada juga melibatkan agensi di bawah kerajaan negeri sekali. Betul. Cuma bila kita tengok contoh JKM dah tengok dah mangsa ni. Dia letak rumah tempat berlindung. Contohnya mokcik, pokcik, datuk nenek. Tapi mestilah suami, contohnya suami tak pendera, mesti dia tahu ada rumah mak cipta tu ni. Ada orang kata macam protection untuk dia tak? Takut juga ni, takut suami mari dia. Ada protection tak Dr. Su? Itulah, kita ada beberapa protection lah. Kalau untuk kes-kes yang emergency yang memerlukan ni, kita panggil emergency protection order. Emergency protection order ni memang pihak JKM sendiri boleh keluarkan emergency protection order. Tujuan dia untuk melindungi mangsa krisis pada waktu tu supaya tidak didatangi oleh pemangsa. Dia memang termaktub dan boleh diguna pakai sekiranya
pemangsa tu cuba nak dekati juga, dia boleh dikenakan tindakan lah. Selepas pada tu lebih waktu tu biasanya dalam tempoh 7 hari sahajalah untuk EPO ni. Selepas daripada waktu tempoh 7 hari tu dia akan ada interim protection order. Okey, interim ni biasanya hak ni akan melibatkan mahkamah lah, magistrate lah. Kena buat laporan polis. So perlu magistrate ataupun mahkamah keluarkan protection order itu. Maksudnya pemangsa tak boleh pergi dekat. Jarak dia adalah pendetailan dia tu. Nanti jarak sekian-sekian tak boleh pergi. Kalau duduk atas bawah pun tak boleh duduk naik atas. Tak boleh seorang duduk rumah 2 tingkat, seorang duduk bawah, seorang duduk atas, tak boleh. Boleh Tetapi protection order tu yang kita kata interim tu, sekiranya melebihi 7 hari tu, dia diguna pakai untuk supaya pemangsa tu tak pergi dekat lah. Dia memang termaktub di bawah bila undang-undang untuk PO ni perlu report polis ke? Ada satu tu mandatory. Itulah. Kalau IPO dengan PO perlu. Kalau emergency tak perlu. Dia boleh dikeluarkan JKM sana. 2 jam selepas daripada kita minta tu, 2 jam sehingga 7 hari. Tapi dia tidak boleh diperbaharui lah. EPO tak ada report polis, boleh proceed. IPO wajib ada report polis. Dan proses ni siapa yang urus? Semua pihak mahkamah dengan JKM. Yang polis sekali. Dia kalau IPO dengan PO ni report polis satu. Lepas tu kalau IPO ni semasa siasatan jalankan. Kalau protection order ni sehingga selesai proses mahkamah. Jadi hak macam Dr. Suzan kata, contohnya 2 tingkat ada. Suami duduk bawah, isteri duduk atas. Jadi suami dalam perintah tu, suami dia tak boleh pergi kacak isteri dekat atas tu. Kalau dia naik kaca, dia boleh dikenakan tindakan. Itu bagus dia. Cuma ni mungkin orang tanya, lepas tu lagu mana tu dia? Kaca, tapi itu adalah di bawah pengawasan. Selama dalam tempoh tersebut, interim ke protection order tu di bawah pengawasan penguatkuasa. So mangsa kena royak lah. Kalau tok lelaki dia naik, maksudnya lebih paras tu, dia maklum lah. Dia maklum. Kalau dia tak maklum, benda tak lain jadilah. Lepas tu bila kita sebut dera-dera ni, kita teringat dia. Boleh. Untuk EPO tu dia hanya boleh diguna pakai jika mangsa tu ada keganasan fizikal sahaja. Betul. Tak termasuk yang emosi semua tak boleh. Tak termasuk. Bila kita tengok dera ni, mesti dalam kepala kita isteri lah, mangsa ni. Kalau ikut pengalaman Dr. Azira lah, ada ke suami yang jadi mangsa? Dera mangsa ni, pemangsa tu adalah isteri. Ada pengalaman tak, doktor? Ada. Okey. Suami pukul isteri pukul suami. Ada satu kes kita tu, suami datang. Dia sebenarnya dah dapatkan rawatan je sebab isteri dia pukul dia. Mungkin salah kecek gitulah. Tapi bila tanya-tanya, rupanya isteri yang buat. Macam tu. Okey. Tapi dia tak nak pun report. Biasalah dia pun tak nak pun report. Cuma kita nak kata je memang ada. Memang ada. Tapi kes dia tu tak sebanyak yang isteri yang menjadi mangsa. Tidak sebanyak. Dan kes pun biasanya simple je. Tapi ada juga, kalau di Kelantan kita ni kita dapat simple je. Tak ada yang pelik-pelik lah. Berkali kita tengok si suami ni pergi hospital pun untuk dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan sahaja. Dr. Su ada tak perkongsian pengalaman sepanjang handle kes OSCC ni, kes menarik? Boleh Dr. Su share sikit kes menarik ataupun Dr. Azira ke kes menarik kita sepanjang duk handle kes OSCC ni? Kalau bab keganasan rumah tangga ni sebenarnya dia cycle dia lebih kurang sama. Setakat hok saya duduk tengok hok duk experience pengalaman sebelum ni, dia lebih kurang sama. Sebab dia akan berkita kepada gap hok kita kecek tak adilah, vicious cycle dan sebagainya, hubungan suami isteri dan sebagainya. Cumanya mungkin kalau daripada pengalaman hok lepas daripada zaman COVID hari itulah yang kita nampak kalau dari segi peningkatan kes lah keganasan rumah tangga masa tu memang meningkat. Sebab hari-hari dia jumpa ke guana. Hari-hari dia jumpa. Tapi memang ada kajian lah disebut kan. Bila
hari-hari duk jumpa ni dia lain. Dia banyak isu sangat. Isu. Hari-hari duk jumpa tapi tak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar. Dia jadi Tengok stres tu stres. meningkat. Meningkat. Rumah sempit pula. Dia banyak faktor banyak lah. Iyalah. Okey, banyak faktor. Duit Dia tak ada lain pula. Yalah. Nak tubik nak pergi hijau tak boleh hijau. Patut tengok aku mu begitu. Pasangan PJJ pula lain pula cerita. Lain pula cerita dia sebab ni. itulah kalau patutlah orang tua-tua kalau dengar dulu-dulu deh. Kalau sayang tinggalkan. Jolah bakal kita deh. Tangan-tangankan tu ke apa? Tangan-tangankan. Jangan tangankan. Gitulah lebih kurang dia. Okey lah. Dia tak mari tu. Dia sambung. Okey. Dia tak mari dalam kepala tu. Tapi gitulah rasanya lebih kurang Ya, sama. Kecuali lebih kata kurang kalau je lah. Dr. Azira ada kes pengalaman yang menarik ke, kalau bab keganasan rumah tangga ni yang seingat saya lagu itulah sama je lebih kurang je. Bila dah sampai tahap dia kita panggil ceiling dah, tak boleh nak pergi dah, tak boleh nak pergi dah. Barulah dia akan biasanya akan mari ngadak pergi cari bantuan dan sebagainya. Kalau teruk sangat dah, barulah akan pergi hospital dapat ke ataupun klinik untuk dapatkan rawatan. Dan seumur-seumurnya di peringkat awal kalau cedera pun gitulah macam Dr. Azira kata, jatuh tangga, tepuk pitu. Lagu tu. Sebabnya masih ada stigma-stigma pemikiran mangsa krisis tu sendirilah untuk memikir. Banyak dah tu kita bincang tu bab keganasan rumah tangga dari segi definisi, perkhidmatan, cara nak dapat dari segi penghujung ni. Di penghujung dah ni. kita ni. Penghujung. Okey. Kita minta setiap ahli panel bagi summary sikit. Ataupun ada sebarang nasihat untuk para penonton dan pendengar kita lah pada hari ni. Okey. Terima kasih untuk akhirnya ya. Okey, jadi saya menyerulah para wanita di luar sana. Kenapa saya kata para wanita? Sebabnya banyak mangsa kita sebenarnya adalah wanita. Dan apa yang kita lihat di sini, para wanita kita ni kan sebelum berkahwin sangat kita kata comel lah kita kata tak. Comel lagi, pandai bergaya. Sebab itulah maksud kita ni orang suka kita tak. Jadi tok laki kita ni mengejar kita sebelum jadi tok laki tak. Tapi bila jadi tok laki, kenapa kita ni adalah menjadi bahan untuk mereka pukul? Kenapa? Jadi sebab itulah kita sebagai seorang wanita ni kita kena menyayangi diri kita. Cari diri kita, sayang diri kita. Jadi kalaulah seorang suami ni sebenarnya sifatnya adalah melindungi. Dia kena melindungi keluarga. Jadi kalau sudah naik tangan kepada isteri, bermakna dia bukan lagi tempat yang kita boleh berlindung. Sebabnya bila dia berani naik tangan, hari ni dia naik tangan, esok dia naik kaki, lusa, tulat, dia boleh ambil sesuatu untuk pukul kita. Jadi kalau dia dah start naik tangan, maka adalah alam. Maksudnya sudah menjadi alam untuk kita berjaga-jaga, dan jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sesuatu yang buruk berlaku baru kita nak pergi ke hadapan, baru kita nak buat report dan seumpamanya. Sebab benda yang sekecil benda boleh jadi besar. Jadi kalau dah suami kita buat sesuatu yang sepatutnya tidak dibuat oleh seorang suami, maka kita perlu pergi ke depan untuk kita sebenarnya kita bukannya report nak suruh suami kita masuk penjara, bukan. Tetapi sebenarnya kita report tu untuk apa? Untuk mendapatkan hak kita, sebabnya kita ada hak sebenarnya dan ada akta untuk melindungi hak wanita. Jadi kita kena tahu di mana limitation kita, hak kita yang kita kena pertahankan. Jadi bukan semua Dr. Mijah kita buat report tutup lelaki masuk jaga dah. Sebab kadang-kadang kita orang Tino ni, kita sanggup tunggu 10 tahun dalam perkahwinan baru kita nak report. 10 tahun dalam perkahwinan tok lelaki ni mental dan kita tidak kita kadang-kadang tu dia bukan tak saya report tapi dia fikir anak. Lepas tu pula faktor dia tak hijau, segala tanggungjawab tok lelaki, duit pun tok lelaki. Kalau dia report takut tok lelaki tak duit, macam-macam. Banyak faktor yang dia fikirkan. Tapi kita kena faham, kita kena sayang dulu diri kita, sebab bila kita bahagia, orang di sekeliling kita pun akan bahagia. Kalau kita tahu nilai diri kita, seorang suami ataupun seorang pendera pun dia akan menghormati kita sebab kita tahu nilai diri kita. Kat mana kita letak nilai diri kita. Tu je kot lama jadi ceramah pula. Tu panjang lebar. Macam dah start mula pula. Okey, sedikit daripada Dr. Su. Baik, Dr. Azira dah simpulkan secara panjang lebar. Tapi cumanya kepada para pendengar yang mungkin
yang mendengar ketika ini adalah mangsa krisis. Ya, betul. Saya cuma nak bagi tahu satu je, anda sebenarnya bukan keseorangan. Betul. Kita ada sistem yang kita panggil sebagai One Stop Crisis Center ataupun Pusat Khidmat Krisis Bersepadu, yang mana pusat ni adalah satu kolaborasi di antara sistem kesihatan dan juga agensi lain yang memberikan sokongan kepada anda mangsa krisis. Jadi jangan takut untuk tampil ke depan kita ni. Kita bukan setakat nak bagi khidmat kesihatan sahaja, merawat, kita juga merawat dari segi emosional, kita bagi perlindungan, kita bagi sokongan bahkan kepada tahap rehabilitasi. Jadi tampillah ke depan, beranilah singkirkan segala kita fikir-fikir negatif tu. Dan anda sebenarnya para wanita ataupun mangsa krisis, sebenarnya saya boleh guna mangsa krisis, anda perlu ada kesedaran untuk jaga diri, jaga nyawa, jaga keluarga dan seterusnya jaga masyarakat. Itu sahaja. Okay, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi berkongsi ilmu berkaitan keganasan rumah tangga di podcast Sembang Sihat pada hari ini. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan podcast Sembang Sihat, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.